Jika Apo dan Ujang menjadi paksi satira kenusantaraan, Kreko pula bertindak sebagai pintu gerbang utama yang membawa masuk gelombang mangaka dari Jepun ke tanah air. Ia bukan sekadar naskah komik biasa, malah berjaya membentuk budaya dan pemikiran generasi otaku yang kini kebanyakannya sudah diturun taraf menjadi warga emas. Berkonsepkan Shonen Jump, majalah ini menghimpunkan pelbagai judul hebat dalam satu jilid tebal. Jangan hairan jika naskah ini dibaca secara terbalik, kerana di sinilah otaku tua zaman sekarang mula belajar selok-belok budaya pop Jepun, info game terkini hingga mencuba cosplay walaupun selalunya gagal. Tindakan paling sial adalah apabila Kreko dengan selamba menukar kekerapan terbitan daripada sebulan sekali kepada sebulan 2 kali seterusnya seminggu sekali. Mana nak korek duit belanja? Terpaksa ikat perut atau buat lupa bayar tambang bas sekolah demi Ichigo. Detik paling hitam muncul pada 21 November 2019 apabila cetakan terakhir dilancarkan. Dek kerana terlalu rindu, ada peminat tegar yang sanggup memegang majalah Anjung Seri dan katalog Avon secara terbalik semata-mata mahu mengubat ketagihan membaca panel dari kanan ke kiri. Walaupun yang dibaca itu cuma tips dekorasi langsir dan promosi gincu bibir, janji aura manga Jepun itu tetap terasa di sanubari.